Assalamualaikum tuan-tuan. Salam satu Malaysia. Saya ni bukanlah ahli politik mana-mana parti. PAS pun tidak, Perikatan Nasional pun tidak. Begitu juga dalam UMNO ataupun Barisan Nasional. Sebaliknya, saya ni adalah seorang pengundi yang tegar. Saya mengundi di Pekan ni, Don Pramujaya ni. Daripada dulu sampai sekarang, saya memang mengundi bosku. Tak percaya boleh cek IC. Saya menghormatkan saja cara perjuangan bosku. Jadi, bila dekat nak pilihan raya ni, ada isu mengatakan jangan menggunakan titah addendum ni. Yang mana sampai ke dengan saya dengan cerita tuanku marah. Saya menggunakan titah addendum ni dekat-dekat nak pilihan raya ni sebagai strategi yang seperti mana yang pernah digunakan oleh Dr. Wan Azizah dulu. Dr. Wan Azizah dulu ketika Tun Mahathir nak jadi sangat Perdana Menteri, akhirnya dia meletakkan syarat bebaskan suami saya. Akhirnya Tun Mahathir kerana nak sangat memegang jawatan terpaksa membebaskan Pemex. Begitulah saya nak menggunakan strategi yang sama. Takkan orang-orang kita dalam UMNO sekalipun tak setuju dengan cara saya. Saya rasa inilah peluang terbaik. Yang mana bila Pemex nak sangat pegang jawatan, ataupun siapa-siapa pun dalam parti politik nak sangat pegang jawatan, dengan meletakkan bosku sebagai tahanan di rumah je, mereka akan berjaya menguasai kerajaan ni. Okey ke? Saya bukan suruh bosku tu dibebaskan ataupun lepas tu boleh masuk tanding dan sebagainya. Bosku tetap menjalankan kewajipan dia, turun naik ke mahkamah, tapi hanya ditahan di rumah saja. Itu pun tak boleh ke? Saya rasa kalau orang UMNO dengar ni, sokong tu pun tidak apa yang saya cakap ni. Takbir. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.